Kalau air kencing berbuih, apa maksudnya? Apa penyakitnya? Kencing berbuih, mungkin ada protein, mungkin ada glukos dalam kencing anda. Kalau ada glukos, kencing manis tak terkawal. Kalau masalah ada protein, kerosakan buah pinggang. Kalau warna air kencing macam teh O, macam kopi O, apa penyakitnya? Apa maksudnya? Kalau kencing warna TO, maknanya kencing mungkin terlalu pekat ataupun seseorang itu ada masalah saluran empedu, iaitu disebut sebagai jaundice. Jaundice ni selain daripada kencing tu berwarna seperti TO, ia juga akan ada masalah kuning pada bahagian mata beliau. Jadi kalau seseorang itu ada kencing berwarna TO, tak kisahlah dia dah minum air banyak dan sebagainya, dia perlu berjumpa dengan doktor pakar kerana sekiranya salur empedu anda tersumbat, itu boleh menyebabkan masalah hati. Kalau air kencing jernih, sangat Lutsina, macam air putih, apa maksudnya? Penyakit ke tu? Sekiranya kencing itu terlalu jernih, bermakna anda minum terlalu banyak. Tak salah, tapi anda akan kerap ketandas. Apa karakter dan juga warna air kencing yang sihat dan normal? Okey, kencing ni sebenarnya dia ada berwarna kuning, tetapi dia kuning yang very light, yang tak terang kuningnya sekiranya seseorang itu cukup minum air. Cukup minum air itu banyak mana? Secara umumnya, lebih kurang 30 mil pada setiap kilogram. Kalau 70 kilogram, 30 mil air yang diminum, lebih kurang dalam 2 liter untuk jangka masa 24 jam. Kalau warna merah, tu good luck kalau orang Cina cakap. Tetapi bukan untuk kencing. Kencing yang merah iaitu disebut sebagai hematuria, mungkin membawa masalah kanser kepada seseorang itu. Ingin saya nyatakan di sini, hematuria terbagi kepada dua, iaitu hematuria yang nampak dengan mata kasar, iaitu kencing berwarna merah, ataupun microscopic hematuria, di mana kencing itu tidak berwarna merah, tetapi bila sampel kencing itu dihantar ke makmal, wujud sel darah merah di dalam kencing. Kencing berwarna merah dan sekiranya sakit, itu dikaitkan dengan jangkitan kuman. Kalau kencing itu berwarna merah, tak sakit, ketahuilah bahawa itu besar kemungkinan anda ada kanser. Kanser di mana? Mungkin kanser di buah pinggang, mungkin kanser di salur ureter, mungkin juga di bahagian pundi kencing dan prostat untuk kaum lelaki. Pakar urologi dah kongsikan video yang penuh dengan informasi. Save video ni, forward dekat kawan-kawan dan juga ahli keluarga. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Assalamualaikum, saya Dr. Siti Nur Masyitah binti Ma'ruf, pakar urologi di Ara Damansara Medical Center. Ara Damansara Medical Center membawakan video berbentuk pendidikan kesihatan ini khas buat anda semua.